Okay. Ni aku nak share lah sikit satu tips mudah untuk korang cabut oil cooler ni. Sebab kebanyakan kan kalau nak cabut punya coolant hose ni, oil cooler punya hose ni agak susah tau. Memang ketat, susah dengan keadaan dengan tempat yang sempit ni. Agak sukar untuk kita cabut satu-satu hose ni. Tapi ada satu tips yang aku dapat yang mudah untuk kita cabut benda ni. Okay, first step je, buka dulu skru oil cooler ni, bracket oil cooler ni, buka dulu. Dia dah buka, benda ni akan terkeluar, boleh gerak-gerak kan. Okay, lepas kau dah buka skru tu, first step, jangan cabut hose daripada atas ni. Cabut hose dekat sini dulu. Macam ni. Cabut yang ni. Cabut yang ni dulu. Sebab apa cabut yang tu dulu? Sebab dekat kawasan sini kita boleh tangan kita ni boleh gerak lagi untuk kita pusing. Kita pusing-pusing nak bagi cabut kan. But once kadang benda ni kalau melekat, kita tak boleh main terus tarik macam tu. Kita mesti ada kena pusing macam ni. Macam ni kan. Contoh hose ni sambung. Okay, kita nak tarik keluar. Kalau kita tarik macam ni, dia agak sukar, ketat. Okay, kita kena macam ni. Kiri kanan pusing, tarik. Okay. Sebab tu first kena cabut hose ni dulu. Kena sambung sini kan. Sebab tempat ni kita boleh gerak lagi untuk pusing, kita tarik dia keluar. Okay, lepas tarik keluar, yang kedua pula hose ni pula. Kita cabut hose ni pula. Dan yang ketiga, yang kat sini, tarik keluar. Dan yang last sekali dekat sini. Yang last ni, benda ni dia kena buka keluar macam ni. Sebelah tangan pegang hose, sebelah tangan dekat oil cooler ni. Kita gerak, pusing, tarik keluar. Tu barulah keluar. Barulah mudah nak cabut benda ni.